5 micro decision punca duit kita bocor yang kita buat hari-hari tanpa kita sedar. Nampak saja macam tak memberi apa-apa kesan, tapi sebenarnya inilah yang menelan duit kita senyap-senyap tanpa kita sedar. Jadi guys, jom kita cek ada tak korang buat benda ni. So, yang pertama sekali, selalu makan dekat luar. So, masalahnya dekat sini bukanlah tentang makan dekat luar itu, tapi biasanya kita lebih cenderung untuk memilih tempat yang paling dekat, paling cepat siap dan juga menu yang paling senang nak decide. Pada waktu ini, harga bukan lagi faktor utama. Kita dah tak fikir dah nak beli dekat mana yang paling berbaloi. Lagi-lagi bila korang tengah lapar dengan kos parking dan juga minyak. Dan at one point dia akan menjadi rutin sebab kita tak fikirkan kita akan beli kat kedai ni. Jadi inilah yang menyebabkan duit kita bocor. Dan yang kedua adalah di mana convenience spending. Sebagai contoh, kita dah tahu dah harga barang yang terdapat dalam kedai runcit yang ada dekat petrol pump station harganya sangat-sangat mahal lah. Tapi sebabkan kita malas nak tunggu, alang-alang memang dah pergi isi minyak, kita beli terus ataupun tak ada tempat lain ataupun jauh, maka kita beli jugalah walaupun mahal. Dan tanpa kita sedar sebenarnya kita membayar ekstra sebab kita nak cepat dan juga senang. So apabila convenience ini menjadi default, maka duit kita memang confirm akan bocor. Dan micro decision yang ketiga adalah auto renew subscription. Netflix, Spotify, apps editing, storage, benda-benda yang korang tak selalu guna pun sebenarnya, tapi korang still kena charge setiap bulan. So kalau satu apps tu berapa? Dalam 20 ke 30 ringgit setiap bulan, dan memang kita boleh nampak amount tersebut memang kecil saja. Tapi dah kalau korang pakai sampai 5 ke 6 apps, tak akan jadi banyak total sebulan tu. Tak silap dah jadi lagi besar daripada satu bil utility korang. Dan yang keempat adalah di mana korang suka add on sewaktu korang sedang berbelanja. Korang pernah tak apabila korang nak masuk sesuatu kedai itu, matlamat korang hanyalah untuk membeli satu barang saja, satu barang yang spesifik. Tapi at the end, bila nak bayar kat cashier tu, korang keluar kedai, korang ada 3 barang ataupun lebih. Sama juga contohlah kalau kita nak pergi minum kopi kan dekat kedai yang famous, tapi kita terbeli dia punya pastry. And yang paling kritikal adalah ketika online shopping. Korang pernah tak korang tambah barang sebab nak cukupkan kuota free shipping tu. Dan kebanyakannya apabila kita membuat add-on ini, memang dia bukanlah sesuatu barang yang keperluan lah. So inilah menyebabkan duit kita sangat senang bocor tanpa kita sedar. Dan untuk yang kelima, korang terus ganti barang yang habis ataupun rosak tanpa perancangan. Apabila barang tu rosak sedikit saja, kita terus beli yang baru walaupun sebenarnya masih lagi boleh repair ataupun masih lagi boleh guna. Contohlah kan, apabila sesuatu barang itu habis, contohnya pewangi lah, korang dah biasa pakai jenama yang mahal, so korang boleh relate kan. Apabila kita dah biasa beli barang tu, kita memang takkan pause kejap, kita fikir, benda ni berbaloi ke, benda ni mahal ke, ada tak kita nak compare dengan alternatif lain yang harganya jauh lebih murah? Tak ada. So apabila korang rushing cepat nak ganti, nak restock benda baru, so dah lah kita memilih opsi yang mahal, and then kita tak ada peluang untuk membeli pada harga yang ada diskaun, ada promosi. Kita rushing kan. Jadi itulah satu lagi micro decision yang menyebabkan duit kita bocor tanpa kita sedar. Jadi semua poin yang saya sebutkan tadi bukanlah nak suruh korang ikut ataupun berhenti berbelanja. Cuma aim dawalan di mana nak bagi korang nampak dengan lebih tepat ke manakah duit korang sebenarnya pergi ataupun kat mana dia bocor secara senyap-senyap selama ini. Dan selepas korang nampak sekarang, barulah korang boleh membuat perancangan nak urus korang punya kewangan dengan lebih tepat. Dan micro decision ini sebenarnya lebih melibatkan habit. Boleh tukar satu-satu habit ni step by step, tapi kena konsisten. So lama kelamaan kewangan korang akan menjadi lebih stabil dan juga lebih kuat lah in future. Jadi guys, please komen apakah micro decision yang korang buat selama ini dan korang sedar dan korang nak improve lah pada tahun depan. Dan kalau korang rasa video ni bermanfaat, please like, komen dan juga share video ini kepada kawan-kawan korang yang asyik cakap duit habis. Jadi guys, make sure korang follow juga dah untuk dapatkan banyak lagi video menarik macam ni. Jumpa lagi korang semua pada video akan datang. Ciao.